Perkhidmatan Express Rail Lines yang berhad ERL mengalami gangguan 2 hari berturut-turut apabila kabel perkhidmatan kereta api dipotong pihak tidak bertanggungjawab dalam 2 kejadian awal pagi ini dan 2 kejadian semalam. ERL dalam kenyataan berkata, pemotongan kabel berlaku di kilometer 47.2 pada jam 4.47 pagi ini antara stesen Salak Tinggi ke KLIA Terminal 1. Pemotongan seterusnya berlaku di kilometer 40.6 sekitar jam 5.20 pagi antara stesen Salak Tinggi ke Putrajaya dan Cyberjaya. Semalam berlaku pemotongan di kilometer 48.5 antara stesen Salak Tinggi dan KLIA Terminal 1 sekitar jam 6.20 pagi. Ia diikuti dengan pemotongan kabel di kilometer 43.1 pada 5.52 petang antara Putrajaya dan Cyberjaya dan stesen Salak Tinggi, menyebabkan semua train mengalami kelewatan antara 7 hingga 10 minit dalam masa ketibaan. Katanya ERL sedang berusaha untuk memulihkan perkhidmatan penuh dan memohon maaf atas sebarang kesulitan atau kelewatan yang disebabkan kejadian vandalisme 2 hari berturut-turut. Bagi penumpang yang terjejas dengan insiden ini, boleh meminta bayaran balik dengan menghantar email kepada KLIA Express.